Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali semula kita di channel turbo.com. Okay, so kereta ni kereta yang dah dimodify Sebelum ni dia 0.5 bar auto, lepas tu dia buat manual. Dan sekarang ni banyak benda lah yang kita buat. Dan salah satunya tadi kita dah run spring dia tadi satu je yang besar ni. Jadi kita buat Abang Turbo tambah lagi satu spring untuk jadikan low boost dia 1.1 bar. Okey, yang high boost dia kita akan lebihkan lagi lah. Okey, so boleh tengok dekat sini pun kita pakai pipe air filter ni, piping titanium titanium gang. Okey. Turbo kita pakai turbo RHFI. Setup yang lain masih sama, piston lah. Piston kita tukar force, connecting rod pakai TPS dan gearbox straight cut. Okay, gearbox kita pakai straight cut, synchronize. Okay, so kita pasang dulu ni dan kita tengok tuning macam mana. Okay. Push 1.5 Okey, push 1.5. Okey, so Alhamdulillah kita dah selesai sesi dyno tuning 1.3 je. Dengan kita dah adjust cam dengan VAS spring Toda Samurai tu. Okey, kita tarik RPM sampai 8000 8000 geng. 8000 power naik macam nak ni. Gila lah. Okey, 281. Okey, apa yang menyebabkan Abang Turbo tak up lagi boost? Yang ni boost baru 1.5 bar. Boost 1.5 bar. Spring wastegate pun kita dah tukar tadi untuk 1 bar. 1 bar dia pun dah 220. Okey, 1.3 dia dalam 250. 1.5 bar 280. 1 horsepower. Tengok. Barang besar-besar lah. So feedback dia sebelum ni 2 inci piping kecil. Bila kita buat 3 inci dia lambat penuh lah. Ada rasa lag sikit lah. Okey, tapi untuk horsepower dia bagus. Tapi yang tak boleh kita nak tu dekat sini, intercooler dia nipis. Ni yang dulu-dulu punya ni, intercooler dia nipis. Jadi kalau kita dapat yang tebal punya, mantap lah.
Okay, so kita bagi dulu dekat customer untuk dia rasa dululah dengan horsepower 280 ni. Jadi next seterusnya kita akan dyno 2 bar ke, tengok bila owner dah rasa horsepower dia dah ngam dengan dia punya horsepower, kita akan buat adjust lagi dia punya engine. Kita bertukar setup ni je. Yang pertama fuel pump tak boleh support. Injector dah 1000, fuel pump tak boleh support flow. Bila fuel pump dah bila injector dah buka besar, fuel pump tak cukup untuk supply. Jadi selepas ni kita akan guna fuel pump TPS 340 liter per hour. Okay, lepas tu intercooler dan juga kita dyno tuning balik. Okay, so tu saja. Rasa alhamdulillah dengan piston, traum, nanti abang tu boleh list dekat dalam listing tu apa yang kita tukar barang ni. Dan alhamdulillah coil yang merah-merah ni beli mahal pun tak guna, tak pakai je original. Beli coil K20 original saja. Kalau nak comel cat sendiri warna merah. Nak ambil tanda tangan abang tu pun boleh, lagi mahal jadinya nanti. Okay, so yang tu saja daripada abang tu pada kali ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.